boleh mengajar lebih ceramah, boleh berhujah bab fiqh lebih daripada orang lelaki. Ada tuan-tuan semua mana royak. Ada ke jemput kita Ustaz Saibun ni suruh ceramah bab haid. Dia jemput amal suruh ceramah bab haid. Bukan tak tahu bab haid, tapi tergamuk ke dok nak cerita masalah haid kepada orang tino. Ya kerja tu fardu ain bagi orang tino kena mengajar. Takkan semiskin tu orang kita tak boleh mengajar bab-bab melibatkan hukum wanita. Dia mau nak minta dengan para muslimat sekalian ni, minta garak ke sikit kelas penambahan ilmu. Biar kita ni boleh jadi orang yang alimah. Kita buat pengajian bersiri, hukum-hukum fiqh bagi orang wanita. Dia selalu sebutlah ceramah hamba. Apa kata Nabi suruh hajar kepada muslimat kita ni dua perkara. Dalam Quran ni kena lumat dua surah untuk muslimat. Nombor satu dia kena lumat belajarnya tafsir nombor satu, tafsir surah An-Nur. Tu kena belajar. Surah An-Nur, surah yang bicara soal perempuan. Yang kedua dia kena pelumak belajar tafsir surah An-Nisa. Dua-dua ni kitab tafsir ni, tafsir An-Nur, surah An-Nur dengan surah An-Nisa, tafsir yang bicara masalah hidup masyarakat, dia bicara masalah hukum hakam melibatkan golongan wanita. Kita nak kalau boleh biar Sri Kandi yang ada di zaman kita ni, biar boleh setara kiri Asiyah ke, isteri Fir'aun, ataupun setara Maryam ke, Maryam bonda Nabi Allah Isa alaihi salam, ataupun perempuan-perempuan yang lain di zaman Rasulullah yang boleh setara tu. Bukan tidak ada di sana anak-anak ulama yang menjadi ulama dari segi kewanitaannya. Satu. Yang kedua, kita nak dengan muslimat kita ni supaya muslimin kena ambil tanggungjawab, supaya kita kena ada satu penampilan diri yang baik dan akhlak yang comel dalam masyarakat. Kerana di sana kita perlu ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan cukup banyak kepada kaum Hawa. Kalau baca hadis-hadis jika syurga kan, antara orang lelaki dan orang perempuan ni jauh mudah orang perempuan nak banding orang lelaki. Kalau jalan ke syurga nak banding dengan orang lelaki, orang lelaki terpaksa kena pikul barang, pikul bedi dah untuk buat kerja agama Allah. Tapi orang perempuan tak supaya tu. Orang perempuan Nabi kata idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannati sya'at. Nabi kata orang perempuan ni, Nabi kata dia boleh masuk syurga. Orang perempuan ni boleh masuk syurga dengan cara paling mudah. Iaitu Nabi kata kalau semaya cukup 5 kali sehari. Lepas tu puasa cukup sebulan. Kemudian dia jaga kemaluan, jangan zina. Wa ata'at ba'laha, nombor 4-nya dia kena taat kepada suami dia. Ni peranan wanita salihah ni, taat kepada suami dia, dakhalatil jannah.